Badan Setiausaha Agung DAP, Hanahiyo, Ya. menyifatkan kerjasama BN dengan PN ni ibarat kapal Titanic yang akan karam pada bila-bila masa. Tak mustahil. Tak mustahil. Sebab kita pernah bekerjasama dan kerjasama tu pernah gagal. Kan? Sama juga dengan PAS, dengan DAP. Kita pun pernah bekerjasama. DAP pun pernah bekerjasama dengan PAS. Pernah gagal juga. Kita pun pernah bekerjasama dengan DAP. Tapi DAP ialah dia marah dengan Akmal. Kerana kononnya Akmal ni mengamalkan politik perkauman sempit. Tetapi lately apa yang berlaku? Kita tak payah ceritalah kerjasama UMNO dengan PAS ni, kan? Sekarang ni kita masih lagi dalam kerajaan di peringkat pusat. Apa yang DAP boleh lakukan untuk pastikan keadaan yang cukup kondusif bagus sekarang ni, antara hubungan BN, PH ni dapat dikekalkan. Betul tak? Bukan bila kamu tak suka dengan Akmal, tak suka politik perkauman yang Akmal buat, kamu pun jadi perkauman. Salah. Tak boleh macam tu. Kan? Ini yang saya nampak lah. Orang lain tak nampak tu orang lain punya pasal. Kan? Saya nampak DAP juga menyumbang kepada perpecahan ni. Dan bukan setakat menyumbang kepada perpecahan, DAP juga menyebabkan kawan-kawan yang lain macam PKR, Amanah terkesan. Contohnya lah, ambil contoh. Apa pasal nak keluar kenyataan mengatakan kalau Kebawah-Duli Tuanku yang di-Tuan Agong beri pengampunan kepada Datuk Seri Najib, mereka semua akan letak jawatan dalam kerajaan. Maknanya apa? Maknanya kamu tidak menghormati kuasa yang ada kepada Kebawah-Duli yang di-Tuan Agong. Dan orang Melayu ni bila tengok DAP tak hormat raja mereka, payung mereka, lagilah dia benci kat DAP. Betul tak? Jadi sepatutnya DAP juga mainkan peranan macam mana boleh pulih hubungan ni. Jangan kita je main peranan pulihkan hubungan. Dia sedap je duduk balon, kan? Kemudian kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Puah yang cukup kurang ajar, menghina Kebawah-Duli Tuanku Sultan Selangor. Kehendak baginda mudah je. Janganlah buat penternakan babi kat kawasan perumahan. Kalau buat penternakan itik dekat kawasan perumahan, kita tak boleh tahan bau dia, kan? Apatah lagi babi ni sensitif bagi orang Islam. Betul tak? Dia minta tak berat pun. Permintaan dia tu, carilah tempat dalam hutan sikit ke outskirt, kan? Buat penternakan babi moden yang tak mengeluarkan bau ke macam mana ke, nak letak dalam aircon pun boleh. Ayam pun boleh ternak dalam aircon, kan? Pandai-pandai lah. So tak payahlah ridicule kenyataan Kebawah-Duli Tuanku. Dan bila DAP tak ambil tindakan terhadap Tony Puah, tak ambil tindakan terhadap Ronnie Liu, kan? Lepas tu ada seorang wakil rakyat daripada Selangor tu pula dibela. So ini yang menyukarkan kita nak pertahankan hubungan dengan DAP. Jadi tak boleh nak salahkan orang UMNO saja, kan? Dia kena kaji juga apa yang dia buat yang menyebabkan orang Melayu marah. Kalau berterusan kita diam saja, itu yang orang kata kita amdap. Betul tak? So dalam sesuatu perhubungan, kalau suami isteri pun kena ada give and take. Apatah lagi dalam sebuah pakatan, kan? Kenalah, janganlah ekstrim sangat, kan? Semata-mata nak dapatkan undi Cina, kan? Sanggup untuk keluar kenyataan-kenyataan yang guris hati orang Melayu, orang Islam dan raja-raja Melayu. Bahaya, kan? Okey.